Hari ini kita nak bincang pasal satu benda yang banyak sangat kami dapat request, tapi tak ramai orang tahu macam mana nak pakai. Jom. Suara terang dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Muazzin AV, PASystemmasjid.com. Okey, hari ini kita nak bincang tentang satu solution yang ramai sangat orang minta, iaitu masjid dan surau kita lah minta, tapi tak ramai orang sebenarnya tahu macam mana nak pakai. Ada satu video ni saya terjumpa di internet untuk kita saksikan. Jom kita tengok. Okey, kalau perasan sekarang ni, ini adalah video ataupun setting yang korang cakap mikrofon Mekah tu, kan? Okey, benda yang pertama korang nampak mikrofon Mekah ni, dia terdiri daripada 2 atau 3 mikrofon yang diletakkan di posisi-posisi yang berbeza tau. Okey, posisi pertama macam kita tengok tu, posisi atas, posisi tengah dan kadang-kala posisi bawah. Okey, jom kita tengok macam mana dia orang pakai mikrofon ni. Istawu istaqimu yarhamkumullah. Allahu akbar. Di sini datangnya benda yang pertama yang semua orang kena tahu bila pakai mikrofon nak ataupun teringin nak pakai mikrofon yang begini. Yang pertama, kan, kalau perasan waktu preparation dia, iaitu dia betulkan wire, kan, lepas tu bila imam masuk, imam adjust mikrofon tu. Okey, itu yang pertama tau. Perasan imam kena adjust sendiri mikrofon tu ikut ketinggian imam dan keselesaan imam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua pula, imam kena faham iaitu pola pattern mikrofon tersebut. Kalau perasan kan, dia waktu cakap istawu tu kan, dia tak buat macam ni tau, tapi dia dekat dengan mikrofon dan dia letak macam ni. Perasan tak video tadi tu? Okey? Itu yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, habis Fatihah, kita nak tengok kepada detail yang kedua. Perasan tak? 2 benda. Satu, imam kena baca kuat. Imam-imam yang suara macam perlahan tu kan, kena kuatkan suara kalau pakai mikrofon ini, kan, kalau perasan. Dan yang kedua, mikrofon tu perlu dekat dengan suara ataupun dengan mulut untuk memastikan suara yang betul tu dapat sampai kepada PA system. Okey, jom. Seterusnya kita mungkin lajukan sikit video ni pasal imam ni baca surah panjang, kita nak terus ke rukuk dia. Okey, jom kita saksikan. Okey, sekarang ni dia nak rukuk tau. Dia nak rukuk, dia nak iktidal dan dia nak sujud. Okey, boleh tengok Allah. Sami'a Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar.
Allah. Allahu Akbar. Okey. Tengok tadi dia rukuk. Tengok apa jadi bila dia rukuk. First of all, bila dia rukuk, dia kena sengitkan badan dia sedikit untuk membolehkan dia rukuk. Dan bila dia bangun i'tidal, dia juga menyengitkan badan dia. Benda ni sangat penting. Benda ni sangat penting. Kata tak boleh ke Farid letak dekat jauh supaya bila saya rukuk dia tak ganggu saya rukuk? Tak boleh tuan-tuan. Pasal apa? Tuan-tuan bila nak pakai mikrofon yang begini, tuan-tuan kena dekat mulut tuan-tuan ataupun imam kena dekat suara dia bersama dengan mikrofon. Kalau tidak, suara yang jelas dan powerful tu tak boleh sampai. Pasal kita menggunakan apa yang kita panggil dynamic microphone. So, bila letak kat depan, dia akan menghalang sedikit rukuk. So, tuan-tuan kena sengitkan sikit. Rukuk. Lepas tu bangun. Ini yang pertama kan, rukuk dan i'tidal. Seterusnya, bila dia nak sujud. Okey, sebelum dia nak sujud, sebelum saya terlupa. Bila dia i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, perhatikan macam mana dia berimam tu keluar suara. Dia bukan Sami Allah boleh bangun. Tak, imam tu terus bangun dan berdiri tegak dan berhadapan dengan mikrofon, barulah dia kuatkan suara dia. Sami Allahu liman hamidah. Waktu dekat depan. Itu juga perlukan disiplin. Kan kadang kita Sami Allah, kita bangun macam tu kan. Tak boleh, tak jadi guna mikrofon ni. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, bila tuan-tuan perasan tak bila dia sujud? Bila dia sujud tu, kerana tak ada mic kat depan, suara akan sedikit hilang. Suara akan sedikit hilang. So, kalau guna mic 3 ni, suara akan hilang. So, macam mana kita nak pastikan bahawa takbir kita untuk sujud tu, orang masih dengar. Itu juga merupakan disiplin dan challenges kalau pakai mic yang begini. Okey, itulah dia tuan-tuan. Barang siapa mungkin teringin ataupun nak pakai mic-mic yang begini, ini adalah disiplin-disiplin ataupun cabaran-cabaran yang para imam kena faham dan kena patuh, suka tak suka kena ikut disiplin-disiplin yang ada. Boleh tak? Saya ni suara perlahan, tak boleh imam, tak boleh. Kan? Itu antara beberapa benda yang kena faham bila nak menggunakan mikrofon sebegini. Okey, jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat. Nak tahu macam mana kami boleh bantu kalau nak juga dan bersetuju untuk dapatkan disiplin-disiplin ini kepada para imam di masjid-masjid tuan-tuan, boleh hubungi kami. Kita selesaikan dan kita buatkan satu set yang menyebabkan suara kita macam bunyi dekat Mekah dan Nabawi. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, jumpa lagi di video yang seterusnya insyaAllah. Saya Farid. Ini masjid kami juga tau. Assalamualaikum. Pilihlah Muazzin AV, nama yang diyakini, sentiasa bersama